Okey, baiklah murid-murid. Siapa yang ingat lagi tajuk yang cikgu ajar minggu lepas? Siapa yang ingat? Cuba angkat tangan. Ingat tak? Belajar apa minggu lepas? Kita belajar apa lagi? Takkan kita tak ingat? Kata ganti nama ya tu. Kata ganti nama. Okey, betul. Okey, Fiji. Cikgu, kata ganti nama kita ada berapa, Ji? Satu ke? Dua ke? Lima ke? Berapa ni, cikgu? Lima. Silap tu, Ji. Bukan kan? Bukan. Sikit lagi. Dia kurang daripada lima, Ji. Hakim berapa ni? Dua ya tu. Dua. Sikit lagi. Okey. Bukan dua, bukan juga lima. Tapi atas sikit daripada dua. Tiga dia tu. Betul pandai cikgu. Memang orang Terengganu pandai-pandai Tak transitif. Tak transitif. Okey, baik. Betul. Okey, baik. Hari ni cikgu nak ajar tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dia ada tiga. Iaitu kata ganti nama diri yang pertama, kata ganti nama diri yang kedua, dan kata ganti nama diri yang ketiga. Baik. Untuk kata ganti nama diri yang pertama, cikgu akan tulis kata besar pula dia tulis. Besar sangat ya. Besar dulu. Pertama. Okey, sangat-sangat besar. Jadi, untuk kata ganti nama diri pertama ni dia adalah cikgu rasa cikgu akan ringkaskan lah. Cikgu akan ringkaskan daripada kata ganti nama diri pertama ni, cikgu akan ringkaskan jadi KGN. Singkatan dia adalah untuk kata ganti nama diri. Okey, betul, pandai cikgu. Okey, KGN diri. Okey, untuk KGN dia untuk kata ganti nama diri yang pertama, kita ada saya, aku, dan juga better. Baiklah. Untuk kata ganti nama diri yang pertama ni dia ada merujuk pada diri kita sendiri, iaitu orang yang terlibat dalam percakapan. Kiranya apabila kita yang terlibat dalam percakapan tu, kita akan gunakan kata ganti nama diri yang pertama. Dan selain daripada saya, aku dan better, kita juga ada kalian. Okey, kalian walaupun dia kalian pula lah, silap, maafkan saya. Bukan kalian, tapi kami. Baik. Kenapa kami dia berada dalam kata ganti nama diri yang pertama? Sebab apa? Hakim tahu ke? Sebab macam saya cakap tadi, dia melibatkan kita yang berkomunikasi. Betul, dia melibatkan kita yang berkomunikasi walaupun dia tidak merujuk pada seorang sahaja. Walaupun kami ini dia merujuk pada ramai orang, tapi dia melibatkan kita yang berkomunikasi. Jadi dia berada dalam kata ganti nama diri yang pertama. Baik, untuk kata ganti nama diri yang kedua, KGN kedua. Untuk kata ganti nama diri yang kedua pula, dia adalah melibatkan apabila kita ni bercakap dengan orang lain, dan tapi orang itu terlibat juga dalam percakapan. Contoh misalnya adalah engkau, apa lagi? Engkau, kamu itu. Kamu pandai cikgu. Engkau, kamu, apa lagi? Kalian. Hakim pandai juga Hakim. Bagi layak Hakim. Mantap Hakim. Baik. Sebab apa engkau, kamu, kalian berada dalam kata ganti nama diri yang pertama? Sebabnya dia adalah merujuk kepada individu lain yang berada dalam percakapan yang sama. Faham Okey, baik. Kita pergi kepada kata ganti nama diri yang terakhir, itu kata ganti nama diri yang ketiga.
ganti nama diri ketiga dia adalah merujuk kepada orang yang tak terlibat dalam percakapan. Misalnya, cikgu bercakap dengan hakim, tapi cikgu nak cakap pasal ciku, tapi ciku ni dia tak terlibat dalam percakapan. Jadi cikgu akan kata, hakim, beliau iaitu ciku adalah seorang yang dermawan. Jadi kiranya ciku ni dia tak terlibat dalam percakapan. Oleh itu dia berada dalam kata ganti nama diri yang ketiga. Baik, antara contoh kata ganti nama diri yang ketiga adalah seperti beliau, baginda, dan juga dia. Baik, untuk kata ganti nama diri ini kita ada 3 sahaja. Yang pertama adalah yang melibatkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah yang melibatkan orang lain yang terlibat dalam percakapan juga. Dan yang ketiga adalah melibatkan orang yang tiada dalam percakapan, tidak terlibat dalam percakapan. Faham Okey, untuk permainan kita, cikgu dah sediakan satu permainan. Okey, baik. Siapa sini dia minat Doraemon? Okey. Baik. Doraemon suka makan apa? Doraemon suka makan durian. Bukan? dorayaki tu. Dorayaki. Okey, mantap. Dah cakap dorayaki tu. Dorayaki je tu. Okey, baik. Untuk PPM, kita ada, cikgu dah sediakan 3 ekor Doraemon. Doraemon pertama adalah untuk kata ganti nama diri yang pertama. Untuk kata ganti nama diri yang pertama di tengah. Yang kedua adalah di sini. Dan yang ketiga pula adalah di sini. Jadi cikgu nak panggil wakil seorang untuk pilih sebanyak 5 dorayaki dah letakkan dalam bukan 5. Kira semua dorayaki yang ada dalam ni cikgu nak awak semua letakkan dekat dalam Doraemon masing-masing. Pilihlah Doraemon mana pun. Okey, Hakim dulu. Hakim dulu. Hakim nak try? Saya kena pilih berapa je? Hakim pilih dah 5 lah dia. 5, okey. Dah itu. Okey, pilih satu dorayaki. Kita. Okey, dorayaki pertama kita. Okey, kita tu ada di mana ni? Nak masuk dalam Doraemon mana? Doraemon pertama ke? Doraemon kedua ke? Satu. Satu je. Satu. Ya, betul. Okey, pilih lagi game. Nak 5 game. Saya, okey. Saya Satu. Okey, betul. Okey, lagi game. Kamu. Kamu yang mana pula game? Kamu 2. Betul ke 2? Betul ke? Itu sebab dia kamu ni melibatkan orang lain. Dah faham. Betul ke? Depan dah ada cikgu. Mereka tak ada. Mereka ni dia tak terlibat dalam perbualan jadi 3. Betul ke? Ada Mantap. berapa cikgu? 2, 3. 4 lagi. Beliau. Okey, beliau dah dekat depan tu. Okey, betul. Okey, Hakim dah betul 5/5. Jadi mari kita tengok balik apa yang kata ganti nama diri yang ada dalam Doraemon ketiga. Doraemon ketiga kita ada beliau dan juga mereka. Sebab apa? Beliau dan juga mereka. Sebab mereka ni kita rujuk pada orang lain yang tak terlibat dalam percakapan. Lepas tu kita ganti Doraemon yang ke pertama tu. Yang pertama ni kita tengok ada apa? Doraemon pertama nak nampak? Ya. Okey, untuk Doraemon pertama kita ada. Kita dah saya. Okey, baik. Doraemon pertama sebab apa? Walaupun kita ni tak merujuk pada seseorang. Sebab apa walaupun Doraemon pertama ni kita tak merujuk pada seseorang, iaitu kita ni, dia tetap berada dalam kumpulan ganti nama diri yang pertama. Apa je tu? Sebab kita ni tu. Sebab kita pun tetap terlibat sekali dekat dalam perbualan tu. Jadi kita berada dia berada dalam kata ganti nama diri yang pertama. Okey, baik. Baik, kita tengok Doraemon yang kedua yang kita letak ni. Kita tengok betul ke tidak. Baik. Yang kedua tu ada
awak dan juga kamu. Betul ke awak ataupun kamu, cikgu? Saya rasa aku letak satu je untuk kedua cikgu. Oh, satu je. Sebab 5 cikgu. Oh, okey, baik. Saya rasa aku letak awak aku tadi. Awak aku. Awak betul. Awak. Sebab dia jatuh ni. Tu cikgu tak perasan. Okey, cikgu rasa cikgu rasa kan cikgu? Betul ke kata-kata nama diri yang pertama untuk awak tu cikgu? Tak ada depan ni. Betul cikgu. Sebab apa betul? Sebab dia melibatkan perbualan antara saya dengan orang lain. Betul tu. Alah pandai. Memang orang Terengganu ni paling pandai Oi, mantap. Kalau Okey, baik. Kalau cikgu, Akhil dah siap kan? Cikgu nak panggil cikgu pula ke depan. baik cikgu. Jangan ambil yang lama je tu. Cikgu ke depan. Cikgu pilih 4 je cikgu. Okey ke saya pilih. Pilih mana-mana kau pilih je lah. Tapi cikgu nak Kami tu. boleh. Kami ni dia pergi kepada kata-kata nama diri kedua. Bukan. Kedua. Yang pertama cikgu. Pandai. Betul. Anda cikgu. Anda katakan nama diri yang berapa tu? Anda yang kedua cikgu. Sebab dia melibatkan perbualan antara saya dengan orang lain. Ya, betul. Betul. Okey, satu lagi. Okey cikgu, mereka cikgu. Okey, mereka? Mereka kata-kata nama diri yang kedua cikgu. Itu kedua. Dia melibatkan saya dengan orang tu cikgu. Mereka ni, cikgu, dia melibatkan orang lain yang tak terlibat cikgu. Sebab apa? Sebab bila kita contoh dalam perbualan kan, kita akan cakap Hakim, awak tahu ke mereka pergi ke mana? Dia tidak terlibat dalam perbualan. Oh, jadi dia pergi ketiga cikgu. Ya, benar sekali cikgu. Dan saya adalah berdiam cikgu. Okey, beliau berada di mana cikgu? Berdiam ada tiga yang ada ini yang ke berdiam. Ketiga itu. Ya, benar sekali ketiga. Ketiga itu. Betul. Sebab apa? Betul. Okey. Betul. Sebab apa betul ke? Sebab dia tak libatkan dalam perbualan yang Ya, tadi kita jawabkan tadi kan? dia tak. Oh, saya tahu. Terima kasih cikgu. Okey. Oh, tak dengar. Okey, baiklah. Jadi cikgu pun telah dapat jawapan yang betul, Hakim pun betul. Jadi cikgu rumuskan bahawa awak semua ni faham dan juga tahu mengenai apa itu kata ganti nama diri. Yang baik daripada yang pertama, kedua dan juga ketiga. Baiklah. Kalau contohlah kita ni dengan keluarga. Kita dengan keluarga kita. Macam apa kata ganti nama diri yang sesuai untuk kita berbahasakan diri kita ni dengan ibu bapa, contoh ayah dan ibu kita. Kita bahasa dengan nama diri yang pertama ni kita nak tahu apa? Saya. Aku. Tak boleh aku. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Apa cikgu? Sebab aku ni kalau dalam norma masyarakat kita dia merupakan perkataan yang agak kasar. Oh, baru. Jadi aku ni dia lebih sesuai untuk perbualan dengan kawan-kawan yang rapat sahaja. Jadi kalau ibu bapa lebih sesuai guna saya. Okey, faham cikgu. Okey, faham Faham. Okey. Jadi terima kasih. Itu adalah aktiviti kita yang Doraemon ni saja. Okey, terima kasih.